Okey, saudara-saudara sekalian, saya berada di satu jalan yang agak sepi pada pagi ni. Mungkin sebab orang dah masuk office kerja lebih kurang pukul 9 pagi ni. Di Shibuya, kawasan yang paling sibuk sebenarnya. Okey, tapi bila masuk kerja semua sunyi sepi sikit. Okey, saya ingin share pada anda. Kalau anda lupalah kepada 7 tip yang saya bagi protokol. Protokol apa? Protokol untuk kita jaga daripada kena sakit serius ataupun sakit kanser terutama sekali. Saya memang fokus kepada penyakit kanser supaya anda semua jangan kena. Saya doakan. Nombor 1, jaga minda anda. Jangan main-main dengan minda. Okay? Make sure stres tu memang akan ada mana-mana pun. Tapi kena belajar kontrol. Okay? Belajar. Kalau tak tahu tanya dan tunggu. Sekali-sekali saya akan keluarkan juga tip-tip untuk jaga minda supaya dia tenang dan lebih tenteram. Nombor 2 ialah matahari. Nampak tak? Bunga dan pokok pun nak matahari. Kita manusia lagilah kena matahari, tu tak? Matahari lawan kanser, tahu tak? Dan matahari lepas tu siang malam kena tidur. Tidur kena minimum 6-7 jam. Kalau tak enak ataupun tak lena betul, bahaya besar. Nombor 3 ialah minuman. Jaga ya. Water therapy. Lepas tu diet, ikut DND diet dan intermittent fasting. Termasuk puasa sunat tu. Seterusnya kena ambil suplemen yang saya kata basic, Moringa Plus, lepas tu Sacha Inchi oil tu, lepas tu D3K2. Yang tu wajib jangan main-main. Dan last sekali kalau perlukan ubat-ubatan, ada ubat-ubatan yang murah-murah, tak payah sampai beribu-ribu ringgit. You tolong cek dengan doktor-doktor saya, dan kalau tak tahu telefon saya punya admin untuk minta bantuan. Boleh? Ini dia pemandangan bunga sakura di Tokyo.